Sila yang bertugas untuk baca. Tarbiyah mendapat tarbiyah ilahi. Rasulullah SAW menghadapi alam remajanya dengan tarbiyah meletakkan dirinya tidak bergantung kepada orang lain. Di mana Nabi pernah memelihara kambing untuk nafkah hidup. Beliau pernah bersabda, "Kuntu ar'al ghanam 'ala al-qarari maka aku memelihara kambing di kawasan pengembaraan Mekah." Dan pernah bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tiada Nabi melainkan pengembala kambing. Para sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah? Adakah engkau juga ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Wa ana," dan begitu juga aku. Sesungguhnya mencari nafkah dengan titik peluh sendiri itulah rezeki yang paling berkat di sisi Allah. Begitulah Allah mentarbiyah nabi-nabinya dan adalah wajar seorang pendakwah itu mempunyai nilai yang tinggi. Kalau dia tidak menada belas kasihan kepada yang lain daripada Allah SWT, lantaran kekayaan jiwa itu menjadi bekal yang lebih utama di dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah. Di samping itu, Rasulullah SAW sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi ketinggian pribadi dan akhlaknya, sehingga baginda tidak boleh ditembusi sedikit pun oleh jelatah orang-orang muda di zamannya. Ketinggian marwah dan kemuliaan akhlaknya menjadi buah mulut penduduk Mekah. Mereka menggelarnya dengan gelaran Al-Abi yang bermaksud orang yang sangat dipercayai. Apa yang menjadi keistimewaan kepada baginda SAW, walaupun baginda juga adalah seorang manusia yang mempunyai sifat-sifat manusia, yang ada kemahuan dan keinginan seperti manusia yang lain, tetapi sifatnya yang mulia itu tidak memungkinkan ia hanya bersama-sama arus jahiliyah yang melanda masyarakat pada masa itu. Apa yang berlaku kepada baginda walaupun di zaman remajanya yang penuh cabaran, sedikit pun tidak ada ruang untuk dijadikan alasan oleh musuh yang paling ketat ketika dia diwahyukan menjadi Rasul untuk menolak dengan hujah yang kuat akan Islam yang disampaikan dari Allah. Dalam lingkungan usia 14 atau 15 tahun, Rasulullah SAW telah menyertai peperangan Al-Fajr, iaitu peperangan di antara Quraisy dan Qais. Baginda menyertai peperangan tersebut dengan membunuh anak-anak panah musuh untuk bapa saudaranya. Pengalaman ini mentarbiyahkan dengan sifat kepahlawanan dan kesabaran di medan perang. Baginda juga melihat peristiwa perjanjian Al-Hudud yang dimenterikan di rumah Abdullah bin Jad'an oleh kabilah-kabilah Quraisy dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Zahra bin Qalab, dan Taim bin Murrah. Mereka berjanji untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi di Mekah dan berusaha untuk membasmi kezaliman di Mekah. Rasulullah SAW sungguh kagum dengan perjanjian itu walaupun ianya berlaku di zaman jahiliyah. Baginda bersabda, "Laqad syahidtu ma'a ummati hilfan fi baiti Abdillah bin Jad'an ma uhibbu annani bihi umran na'ami walau du'aitu bihi fil Islam la ajabtu." Sesungguhnya aku telah menyaksikan sesuatu perjanjian bersama-sama bapa saudaraku di rumah Abdullah bin Jad'an yang lebih aku kasih dari unta yang merah, dan kalau aku diajak kepadanya di zaman Islam, nescaya aku menyahutnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Ishaq dan Al-Hamidi. Betapa kegembiraan lahir dari wajah Rasulullah SAW menunjukkan sikap menentang kezaliman meskipun terhadap kaumnya sendiri. Semangat inilah yang mencetuskan semangat perjanjian Al-Hudud yang terkenal itu. Di sana adalah menjadi dasar Islam menentang setiap kezaliman walaupun di mana sahaja ia berlaku.
Apa yang tersebut di atas menunjukkan betapa kepada kita bahawa sifat yang mulia, akhlak yang baik, bencikan kemungkaran, berani dan menerima segala kebaikan adalah menjadi sifat-sifat yang bersebati dengan Rasulullah SAW. Bukannya melalui hasil dari belajar dengan mana-mana guru atau terpengaruh dengan mana-mana ahli falsafah. Di sana segala suatu fitrah yang bersih yang ada pada diri baginda membuahkan sifat-sifat yang baik. Inilah sifat yang dinyatakan oleh firman Allah SWT. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ إلى آخر ayat surah Al-Baqarah. Dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim sejak dahulu akan petunjuk kebenaran, dan kami mengetahui keadaannya ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Surah Al-Anbiya ayat 51. Inilah keadaan yang dialami oleh Nabi yang mempunyai keistimewaan dalam mendapatkan tarbiyah tanpa gangguan oleh kelemahan makhluk yang bergelumang dengan unsur-unsur jahiliyah. Oleh itu Rasulullah mempunyai kekuatan rohani dan jasmani. Malah di sana lahirlah kekuatan hujah dan keazaman dalam melaksanakan amalan kerasulan dari Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mensifatkan dengan menegaskan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih cantik dari Rasul di mana seolah-olah matahari terpancar di wajahnya, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat berjalan dari Rasulullah seolah-olah bumi dilipat untuknya. Apabila kami berjalan bersama-samanya, kami bersungguh-sungguh menguatkan diri, tetapi Nabi tidak begitu memenatkan dirinya. Apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah ialah suatu ketika umur Nabi melebihi 40 tahun ketika mengharungi perjuangan yang dahsyat, mengerahkan fikiran dan memerlukan tenaga yang besar. Kekuatan rohaniah baginda Rasulullah SAW dapat dilihat ketika baginda mengalami ujian di mana Nabi menjadi orang yang paling tahan menghadapinya, iaitu sama ada ujian tekanan atau ujian kemewahan. Ketika menghadapi musuh dan segala ancaman, baginda lah orang yang paling berani dan tahan. Ketika Islam menang, berkumpullah ke segala kemewahan dengan kekuatan rohnya menjadikan baginda Rasulullah SAW tidak bergelumang, cenderung dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesiapa pun supaya tunduk kepada kebendaan. Hati baginda bergantung kepada Allah. Segala yang berlaku pada dirinya tiada dapat ditandingi oleh sesiapa pun dan menjadi sifat-sifat yang tertanam di dalam dirinya sejak remaja dan berpanjangan hingga wafatnya. Oleh itu, memang benar dan percayalah kita dengan sesungguhnya bahawa baginda ialah Rasul pilihan Allah SWT untuk manusia sejagat. Kelahiran baginda menjadi rahmat kepada seluruh alam. Hendaklah kita menyadari bahawa segala tingkah laku yang baik yang dipunyai oleh Nabi Rasulullah SAW itu diakui oleh musuh-musuh yang paling keras menentangnya. Hal ini menunjukkan kepada kita akan tiada benarnya tuduhan dan celaan yang dilemparkan kepada kita. Maka fahamlah kita bahawa pada Nabi itu tiada sifat buruk. Soalnya, adakah menjadi Rasul bagi orang yang sifatnya seperti Muhammad SAW boleh dijadikan alasan untuk menentangnya? Sebenarnya tiada alasan melainkan kerana kekafiran yang tebal di dalam hati mereka. Mereka sanggup menolak segala kebenaran walaupun alasannya terselah di hadapan mata. Kemampuan Nabi di masa remaja dalam menilai soal-soal yang baik dan buruk di tengah-tengah puncak jahiliyah dari segi akidah, politik, ekonomi dan sosial, walaupun tidak pernah menuntut ilmu dari orang tuanya atau dari mana-mana guru dan ahli-ahli falsafah kebanggaan zaman, menunjukkan betapa sifat kemuliaan Islam dari Allah SWT yang diletakkan pada dirinya sebelum diwahyukan kepada Rasul, sebelum diwahyukan menjadi Rasul pilihan.
Akhlaknya yang mulia, benar percakapannya dan amanahnya telah menarik perhatian seorang wanita yang tertawan, iaitu Khadijah bin Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Lalu beliau memberi kepercayaan kepada Nabi untuk membawa barang-barang dagangannya ke Syam dengan ditemani oleh khadamnya Maisarah. Maisarah sendiri telah merasakan kemanisan pergaulannya di dalam perjalanan dan mengendalikan urusan yang diamanahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat luar biasa yang lahir dari Nabi yang sungguh menakjubkan itu. Perjalanan ini memberi keuntungan besar kepada harta Khadijah yang beliau mengetahui pribadi Nabi apabila diceritakan oleh Maisarah. Okey, terima kasih kepada Saudara Syakira dan bacaan di bawah tajuk mendapatkan keyakinan. Sila siapa dia? Yang Syar. Apa? Ustaz Abro. Oh, Ustaz Afra. Ini main. Okey, sila Ustaz Afra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, yang pertamanya insyaallah saya akan beri sedikit ulasan, mungkin tak seberapa sebab baru tengah hari tadi kita dapat maklumat untuk buat preparation kaitan ini batasan orang. Tapi tak apalah, saya cubalah insyaAllah mana yang mampu. Baik, tajuk berkaitan dengan mendapat tarbiyah ilahi. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW yang kita sanjung merupakan seorang insan yang mulia, yang mana baginda SAW mendapat ilmu, ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat cerita Nabi SAW ketika baginda masih kecil lagi, ketika baginda umur 6 tahun. Baginda kehilangan ibunda yang tercinta. Dan ketika Nabi dalam kandungan, maknanya dalam kehidupan Nabi ini masih kecil lagi, baginda telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapa. Menjadi satu bukti bahawa Nabi seorang insan yang kuat dari sudut rohani dan jasmani. Kalau kita bandingkan dengan manusia biasa, sangat sukar untuk hidup seorang anak ketika kecil lagi telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapa. Satu cabaran yang sungguh hebatlah, dan ujian yang perlu dilalui itu sungguh berat. Tetapi Nabi SAW Allah menjadikan contoh kepada umatnya, yang mana baginda ditinggalkan oleh ibu bapa ketika Nabi kecil. Ketika Nabi tidak, orang kata masih lagi kali umur kita ni perlukan kasih sayang yang secukupnya oleh kedua ibu bapa. Tetapi Allah SWT menjamin Nabi SAW dijaga, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini dalam kitab ini berkaitan dengan mendapat tarbiyah ilahi, bermula daripada dikisahkan daripada Nabi kecil lagi. Nabi sudah dididik untuk mencari rezeki sendiri, bekerja sendiri, iaitu dengan titik peluh sendiri,
mengembala kambing dengan pak saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, menunjukkan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti bahawasanya baginda ni, walaupun dia tak ada ayah, baginda tak ada ayah, tapi baginda bekerja keras, bekerja daripada kecil lagi untuk mencari rezeki yang berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya kita lihat juga baginda sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Allah dari segi ketinggian peribadi dan akhlaknya, sehingga Nabi sebelum jadi Nabi lagi dimuliakan, disanjung oleh orang Arab, orang Quraisy ketika itu. Mereka ini sangat menghormati baginda. Ada riwayat menyebut sebelum Nabi menjadi Rasul lagi, orang Arab ketika itu mereka sering ataupun suka untuk meminta baginda untuk menjaga barang-barang mereka, menunjukkan bahawa mereka dipercaya pada Nabi SAW. Dengan gelaran yang diberi kepada Nabi itu Al-Amin, orang yang sangat dipercayai. Dan ada satu kisah lagi yang menguatkan lagi gelaran Al-Amin kepada Nabi. Kita lihat peristiwa pendatakan Hajarul Aswad. Ketika itu banjir besar berlaku di Mekah, menyebabkan Hajarul Aswad tidak berada pada kedudukan yang asal. Dipendekkan cerita, Balah di antara pemimpin Quraisy ni, lalu salah seorang pemimpin Quraisy berbicara bahawa kita kena pilih seorang saja yang orang yang pertama masuk ke dalam kawasan Kaabah, dia dah yang layak untuk mengalih Hajarul Aswad itu. Dan dengan izin Allah, orang itu adalah Nabi SAW. Dan apabila dijalankan Nabi, maka ketua pemimpin Quraisy itu masing-masing rasa lega. Sebab mereka kenal Nabi ini orang yang Al-Amin, orang yang dipercayai. Lalu dengan kecerdikan, kepandaian baginda, Nabi SAW ambil satu kain, lalu meletakkan Hajarul Aswad di tengah, dan Nabi minta setiap pemimpin Quraisy memegang penjuru kain dan meletakkan pada tempatnya bersama-sama. Menunjukkan Nabi ini bukan seorang yang dipercayai saja, malah seorang Islam yang bijak pandai mengurus perkara yang melibatkan pertelingkahan ketika itu. Dan dalam itu juga kita lihat Nabi SAW penglibatan baginda dalam peperangan masa baginda remaja lagi, sebelum baginda dilantik menjadi Rasul. Walaupun baginda tidak terlibat dalam pertumpahan darah, tetapi baginda berperanan mengutip. Di sini tulis memungut anak-anak panah untuk bapa saudaranya. Menunjukkan baginda telah dilantik menjadi seorang yang berani ketika baginda remaja lagi. Dan disebutkan di sini lagi berkaitan dengan usaha baginda sebelum jadi Rasul. Baginda membuat perjanjian, peristiwa perjanjian Al-Fudul di antara penduduk Mekah, dan Nabi bersepakat untuk buat perjanjian bagi menegakkan keadilan dan menyekat kezaliman yang berlaku pada penduduk Mekah ketika itu. Menunjukkan bahawa baginda sebelum jadi Rasul sudah ada sifat-sifat yang menunjukkan seorang kepimpinan yang berintegriti, yang berwibawa. Sebelum jadi Nabi lagi dah ada perasaan biar semua masyarakat dapat keadilan, menjauhkan daripada kezaliman. Itu semua itu diajar oleh dan ditarbiyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dia sendiri. Dan dipendekkan cerita pada akhir
bacaan tadi disebut di sini dengan akhlak baginda yang diajar dan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kejujuran. Apabila dalam peristiwa baginda bekerja dengan Khadijah, Siti Khadijah bin Khuwailid berdagang, baginda seorang yang jujur, amanah, dan sehingga menyebabkan Khadijah radhiyallahu anha berkenal dengan baginda disebabkan akhlak mulia baginda itu sendiri. Padahal Khadijah beliau ini lebih kaya, lebih hebat lagi, boleh pilih siapa-siapa, tapi dengan asbab akhlak baginda yang mulia dapat menarik minat Siti Khadijah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keseluruhan perkara yang Nabi buat ataupun Nabi lalui dipimpin, diajar dan ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Nabi seperti kita. Nabi seperti kita dari sudut fizikal, manusia. Disebut dalam Al-Quran, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Ila akhir ayat menunjukkan Nabi sendiri kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, katakanlah, Qul innama ana bashar, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Memang Nabi seperti manusia, sama macam manusia, tetapi yang bezanya Nabi dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dijauhkan daripada perkara-perkara yang batil, diselamatkan oleh Allah. Itu sebut sebagai maksum kan? Menunjukkan bahawa kita tak, orang kata, kita pernah dengar orang kata sebab apa Nabi Allah latih daripada kalangan manusia. Sebab nak menunjukkan bahawa Nabi pun ada perasaan, ada nafsu, keinginan nak berkahwin, tidur, makan. Tapi bezanya adalah Nabi dipimpin oleh Allah, dan kita perlu mengikut apa yang diajar oleh Allah dan Nabi SAW. Itu saja sedikit daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ustaz Amron, sikit pun banyak lah. Alhamdulillah. Itu baru persediaan kami ni. Inilah kehebatan buku kita. Alhamdulillah. Ya? Allah. Jadi masa dekat test Ustaz jumpa seorang pelajar tukang LI. Dia tegur Ustaz, Ustaz, saya pelajar MTT. Dalam lama-lama ini semua nama Ismail. Kata saya nak tanya nama dia. Laki. Laki. Ismail sifatnya. Mana tu? Dia dah kita satu je SD. Tapi kalau kita satu dia ingat dia semua nama Ismail. Amin. Okey. Baik. Alhamdulillah, ini kita masuk tajuk yang besar. Sebenarnya tajuk yang menyatakan bahawa Nabi SAW ni orang yang ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah, dijaga oleh Allah. Beza dengan kita orang kali, memang jauh sangatlah. Tetapi kita boleh tak Allah jaga kita? Boleh. Tadi pernah sebut dekat Allah Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Nabi memang comfort Allah jaga, memang betul Allah jaga. Tapi kita sendiri, kalau kita nak di bawah pemeliharaan Allah, ni janji Nabi sebut, mudah je. Ihfazillah, kamu jaga apa yang Allah suruh, jaga perintah Allah. Yahfazka, Allah akan jaga kamu. Kan? Jadi itu satu. Yang kedua, macam mana kita nak supaya juga Allah jaga kita, Allah jadikan pada kita Rasulullah itu sebagai panduan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya dijadikan pada batang tubuh diri Rasulullah itu sebagai ikutan terbaik. Maka kita memang tidak ditarbiah oleh Allah secara terus, tetapi kita boleh supaya kita nak diri kita dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, anak-anak kita dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah dengan kita mengikut panduan yang Allah Taala berikan kepada kita, iaitu diri Rasulullah. Itu satu benda yang besar yang dalam tentang sirah Nabi yang diberitahu untuk kita juga nak supaya kita ni dijaga oleh Allah. Kita ni kadang-kadang kita rasa kita ni macam dipinggirkan kadang-kadang. Saya tak tahu lah sahabat saya ni kadang-kadang ni dulu lah ketika kita rasa macam kita ni gagal, tak berjaya. Saya dulu ingat lagi masa mula-mula bercita-cita nak sama belajar ke Mesir. Jadi tukar aliran daripada sekolah agama kebangsaan pergi ke pengajian pondok. Sebab cita-cita nak ke Mesir masa tu. Ada orang belajar secara cepat nak ambil sanawi, puasa sanawi masa tu saya nak ambil puasa di STA, Siti Agama di Perak. Di Perak ni dia ada sedikit agama, kita masuk Faisal itu boleh lulus pergi Mesir. Belajar sejak saya paling muda masa tu. Kita pun freshie, orang lain nak pondok semua umur mereka. Orang pondok umur mereka. Masuk belajar tak sama bukan saya. Quran tak pernah hafal. Sebab masa tu kena hafal 3 juzuk. Nak ambil pasal STA, duduk STU kena hafal 3 juzuk. Saya ingat ni, saya sepakat 30 ayat surah Al-Baqarah. Sudah, nak siapa tahu macam mana. Orang sudah hafal 3 juzuk, kita hanya hafal 30 ayat. Jadi, masuk Faisal. Masa Syafi'i, Ustazah tanya soalan pertama. Ayat pertama boleh jawab sikit-sikit. Soalan kedua tak ada jawab, ketiga tak ada jawab, ada 5 soalan. Tak ada jawab lagi. Dah. Entah apa dia tanya kita. Saya hafal 30 ayat dia kelas jawab 30 ayat sedangkan kita kena hafal tasmid 3 juzuk surah Baqarah habis sampai masalah ni apa tak ada jawab. Lepas tu masuk Faisal ujian kelip adalah dia tak sikit keluarlah natijah Faisal gagal di first time gagal. Tak pernah gagal, kita biasa belajar cerita tu. Tapi masa PSST gagal, Allah perah. Nak cerita ada benda kadang-kadang kita rasa macam perah, apa tu macam mana pun. Tapi umumnya Allah Taala atur dia bila kita jaga Allah. Allah Taala akan atur kita, dia akan beri the right time. Ada waktu dia kita akan dapat sesuatu yang kita tak dapat. Ini benda ni. Maknanya Allah yang atur kita. Padahal kita rasa kita tak dapat, kita nak. Kita tak dapat, kita nak. Saya pernah, sahabat-sahabat lain pernah yang lama-lama ni sikit. Dia kadang-kadang sahabat-sahabat dulu kita cerita pengalaman-pengalaman dekat adik-adik. Tiga awal khidmat di MTP Berkat. Memang keinginan kita macam-macam. Dulu tak ada kalau orang paling kaya sini, 2 orang je lah. Ustaz Rasulullah dengan cikgu lah. Ada kereta. Ustaz Rasulullah kereta master kalau salah. Jadi itulah kereta kita. Ustaz Sefo baru beli ya kereta Proton warna merah DAL 933. Kalau dia betul. Nak cerita kadang-kadang ya Allah susahnya kehidupan. Rasa tau. Kadang-kadang mengingat sama-sama, mari aku ni berjuang. Kita masuk ke jauh tapi apa susah. Mari benar. Saya nak kongsi, nak cerita tentang ketentuan Allah ni. Allah Ta'ala jaga. Dia akan beri pada kita satu yang kena pada masa dia. Saya pernah satu ketika isteri saya pensyarah uzal. Pensyarah uzal. Biasa tu pensyarah uzal kontrak. Saya ingat digaji $1,200. Kontrak $1,200. Kita kerja di MPT $400. Dia $400. Takdir Allah, mula-mula kahwin, pinjam kereta dia. Mari kita sana. Masa baru kahwin. Lepas tu,
kereta kena tarik balik, kena hantar balik. Jadi dalam tempoh hampir ada yang kat 60 dah. Naik motor, hantar saja pergi masuk pasar. Masa tu tak kerja tinggi. Masa tu bagi duk ulang ni anggaran nak sambung master. Jadi duk pergi nak kimia kita dengan duk pergi Makumbing. Duk ulang ni. Ada orang sepuh ni mai kat tinggal kita. Warna syaraf ni foto dia. Ni mari orang sepuh. Ayo nanti bawa aku ni hidup warna sama. Masa tu duduk di rumah-rumah orang Batak. Sewa rumah harga 130. Orang lain naik harga, tapi tuan rumah tu takkan dia terus tak tu. Dia tengok tu tak, dia tak tahu tak pada 30 je. Ambil lah tu. Jadi nak sebut, ada waktu kadang-kadang kita rasa susah je. Duduk dalam kadang titik yang tak tahu lah kalau kita tak tahu. Orang kata mana sampai motor, beg kita tak tahu. Share pengalaman lah, cerita pengalaman. Tapi umumnya dia Allah Ta'ala jatuh dan dia ada waktu-waktu dia. Waktu-waktu dia yang Allah Ta'ala akan beri kat kita. Allah Ta'ala akan beri sesuatu yang kadang-kadang lebih daripada yang kita anggap pada itu. Oh kita bilang lebih. Jadi itu dia bagi pengatur cakap. Ini bagi pengatur cakap yang Allah atur kita. Kalau kita tanya kehendak kita, macam-macam kita nak. Kita nak macam-macam ni. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala akan beri sesuatu yang kepada kita yang sesuai dengan kita sebab Allah kita awal syaitan yang pula lahu pun baik. Allah Ta'ala dia atur kita sesuatu yang ada waktu yang sesuai dengan kita. Dia yang maha mengetahui. Sebab itu penting yang Nabi sebut tadi yang fadilah, yang fadilah. Sebab kita nak yang atur kita ni Allah. Kita tak nak makhluk yang atur kita. Kita tak nak. Kita nak yang macam Arab ni. Dunia Arab ni Donald Trump yang atur dia. Jadi hina. Jadi sehina-hinanya mereka. Jadi kita nak biar kita ni apapun suasana kita, kita ni Allah yang atur. Itu yang pertama saya nak sebut. Maknanya Nabi memang dia ditarbiah oleh Allah. Tapi kita juga boleh Allah jaga kita, kenapa kita jaga Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tinggalkan pada kita pada diri Nabi itu contoh supaya kita setiap orang jaga. Lepas tu ni saya buka dekat sahabat tu ni. Tapi sebab tak nak coding, takut terlupa apa yang lalu semuanya. Kat FYP itu lalu. Jadi teringat. Yang kedua, nak sebut hati ni, hati penting ni. Tempat kita ni beri peluang kepada kita untuk buat hak Nabi buat. Hati Nabi dia kata man min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Tidak ada nabi melainkan semuanya pasti mengembala kambing. Tempat kita ada kambing. Ustaz Bok Allah beri kelebihan. Dia jaga hak Nabi jaga. Anda pun sempat juga jaga kambing sikit. Please pasang. Please pasang. Banyak saya comel banyak. Bok balik kampung. Lepas tu pagar runtuh, dilompak pagar jadi batu dia kena luka jadi buruk. Mati seekor. Bok balik ke sini dan sempat merasai nikmat orang panggil apa, jaga kambing. Pernah juga setiap kali kalau nak korban, kalau beli kambing korban, saya akan balik rumah subuh nasuh anak-anak rasa bila kambing. Tapi kena beli bising. Tapi apa nak semua rasa? Nak sebut je gini. Nabi sebut man min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Kalau Nabi mereka semua dipelihara kambing. Kita mungkin setengah sahabat kita ni nak bela kambing tak boleh start, tak ada tempat. Rumah tak ada rumah. Bela kambing kat sini. Kita ada buka saitu apa? Power itu harap. Siapa-siapa yang nak, mana-mana sektor yang nak, milik kami, dia dah satu memang hasrat dulu supaya boleh menjaga pendapatan di sektor. Tapi kami belum soal. Nak naik kelebihan kan? Ustaz Amir duduk balik dulu pun tak boleh kami. Ada apa? Jadi kalau paling kurang nak dalam hidup kita dapat juga suruh nanti bila kami, kita dari sini kan? Dah susah. Tak buat boleh tolong bantu.
Tak? Maknanya kaedah tuan kau beli sekuni makan anak meh. Tinggal apa ni kita beli kambing kita. Tapi bahagian sekolah saya dah turun jaga. Petang-petang kita tengok. Nah, mana serami kita? Sebab apa? Niat ma bin nabiyyin wa qad ra'a al-ghanam. Nah, iya. Baik katanya boleh pahala tak? Boleh pahala. Nah, itu katanya. Sebab apa? Kerana sayang dekat tadi, kita tengok tadi. Jadi bolehlah. Jadi bayangkan kalau kita ni ada lebih kurang 84 orang anggota ni. Kalau seorang seekor ni, tahu? Pergi jumpa Ustaz Pok. Apa pasal nak pula kambing yang cari seekor anak kambing tu apa? Nak pula start sini. Kita beri power. Maknanya kita terus beri makanan. Lepas tu bagian apa nama ni fisabilillah. Akan kan biar kambing tu. Biarlah kambing tu. Jadi nampak pun 4 orang. Sekali buat nak kambing berapa ekor? 2 ekor. Ke seekor? 2 ekor. Kalau bini seekor. 2 ekor. Nampak pun 4. Nak 2 kata, dia jumpa. Banyak. Ui, banyak kambing. Yang paling besar dapat pahala sebab sayang kita dekat Nabi. Sebab Nabi ada kambing. Saya tengok hasil mana ke gua dengan rumah. Kan ada orang. Siapa? Tak ada. Duk rumah tinggi. Lagi banyak nak kambing. Tak boleh. Marah tak boleh ke atas itu. Tak. Marah. Dia boleh kambing tak. Jadi saya nak sarankan. Bukan apa tak tahu ni yang jadi kesempatan ni. Kat lain tak boleh. Apa ni? Anak kambing murah ya. Berapa harga ni? Seekor anak kambing. Saya boleh. 200. 200 ya. 200 orang turun jaga. Lepas tu power lah bagi dah boleh. Maknanya paling pun nak ambil apa yang Nabi rasa dia kita rasa. Yang kata rasa Nabi kan, siapa ni jaga kambing. Nah, dengan bimbang ayam bekeng ni ke rupa jalan kandang tidak ganggu. Dia ada ayam seekor bekeng. Jadi insya-Allah nanti kambing nanti tengok kan. Pakat-pakat boleh kan. Canda soto nanti lagi canda. Ini soto. Ada kau kita beli anak canda soto habis berapa? Beli kambing 200. Lepas tu beli meh. Kalau pakai seorang beli seorang sekali meh dalam 50 riyal ni. Ayo kan. Boleh pula. Cuma kita tak manfaatkan, tak tahulah. Kita tak buat kekuatan ni. Kekuatan ekonomi kita tak buat. Patut boleh buat. Anak sepuak kan. Kalau 84 orang, ada 84 ekor. Tahun depan, ganak, kembar 2 ekor. Darat. Betul contoh Nabi Sallallahu ni. Orang tu malaikat beri hadiah seekor kambing. Baru 9 berapa tahun, kambing jadi sebukit. Betul. Anak buka dekat sahabat-sahabat sila. Sudah. Benda-benda sahabat nak kongsi. Wah, sila. Ada masa sikit. Sila. Sila main. Sila. Tu je. Sila je. Muslimat, nama ramai je. Muslimat. Assalamualaikum. Sama-sama untuk kami sebab orang paling sekum dia kami tak ada syawal yang kita hidup nama dia. Ayo amal lah. Bila kami dah cukup. Kalau kami kami. Cuma nak ke ribut sikit daripada teks tu. Rasa kita sangat jarang didedahkan dengan sambutan isteri Abu Talib kepada Nabi. Minta bahagian aktiviti dia boleh jawab peranan dia apa disambutkan dalam masa biasanya. Kalau tengok drama dalam lain dia moti rumah tu dia suka pada dia. Nama dia pun mungkin ramai tak tahu lah. Nama isteri pada Abu Talib atau mak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Minta pun bentak baca tu pada wakil SPT adalah sekian
Ada selalu jadi buat ke. Jadi kalau pun kita share sikit. Yang kedua, hari ini kebetulan Tibet. Kalau boleh main kami, main ayah-ayah. Dan alhamdulillah pada kita ini kebetulan dengan apa teks yang kita baca. Maknanya Ustaz sendiri anak kita yang meminat main ayah satu sentuh baru tahu dia ayah berkira. Jadi benda tu boleh buat sendiri semua. Sebenarnya sendiri cari benda ini siap jadi anak kita semua anak kita nampak awak kita. Jadi benda itu kita mendapat bersama. Jadi bila ada permintaan untuk penghematan waktu kita kena sama lagi. Nah, sekarang dulu Allah mana? Okey, terima kasih. Sila ada sedikit respon. Ada soal-soal lain yang tambah, sila. Dulu ditanya CGBT, siapa itu isteri Abu Talib? Sila. Tak ada. Sudah ada solehah. Cukup tanya. Ayo, Syakira Allah yang solehah. Allah Ayo Syakira, sila. Mak Kaimat. Sila. Yang kedua, isteri kepada Abu Talib, Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ia merupakan seorang wanita yang sangat mulia, dianggap sebagai ibu angkat kepada Nabi Muhammad SAW dan membesarkan baginda dengan penuh kasih sayang setelah kematian Abu Talib. Wallahu a'lam. Ada lagi yang nak tambah, nak kongsi? Sila. Ada? Alhamdulillah. Memang. Ini Allah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak aslinya pekerjaan para rasul. Ini ketahui bekerja dasar tanggungjawab kepada terutama orang yang dah kerja bekerja untuk menanggung diri sendiri dan juga menanggung keluarga. Jadi banyak para rasul semua bekerja, tak ada tak bekerja. Jadi orang yang tak bekerja itu saja itu tak adalah bebanan dia. Sebenarnya sebagai beberapa orang rasul yang bekerja, antaranya kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad SAW juga bekerja sebagai pengembali tabligh, sebagai penjaga, juga pendakwah. Dan juga seorang Nabi lagi juga bekerja, bagian juga bekerja sebagai pengembali tabligh, iaitu Nabi Musa AS. Adapun Nabi Nuh bekerja sebagai tukang. Adalah kisahnya mana Nabi Nuh membuat kapal semasa diwajibkan untuk menghadapi banjir besar yang berlaku pada zamannya. Dan juga Nabi Daud. Nabi Daud juga bekerja sebagai tukang besi yang membuat batu besi. Nabi Adam AS bertugas sebagai petani, bercucuk tanam. Nabi Idris bertugas sebagai kerjanya tukang jahit. Nabi Ibrahim bekerja sebagai pembuat rumah. Saya kita tengok Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail. Nabi antara lagi Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kerja sebagai tukang tenun kain. Nabi Isa mengobati manusia, jadi orang doktor. Dan juga Nabi Yusuf jadi menteri keuangan
di dalam zaman pemerintahan di Mesir dulu. Itu antara kita sebut antara nabi-nabi yang bertugas dan mungkin juga bekerja. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih info yang kami sudah mendengar. Ada lagi? Siapa nak masih silakan? Tanya soalan. Tanya soalan. Tak buat tanya soalan nanti apa nak jawab. Okey, ada soalan saya sedikit je. Kalau kita tengok daripada teks hari ini, kita jumpa nama Maisarah. Cuma tak yang dulu kita start kita ada nama Maisarah perempuan. Jadi yang menemani Nabi ketika mengembara ke berdagang ke Syam tu, mana? Perempuan tu mana? Allah. Soalan tak buat tu durian ke? Soalan nak tahu. Okey, cek nanti Ismak. Cek. Puan tanya, Maisarah ni lelaki ke perempuan? Jawapannya lelaki salah. Seorang tu soalannya tak buat dia mengubah soalan. Seorang tu. Okey, alhamdulillah. Tidak orang bertanya dia mengiyakan. Dia ada hari Nabi, hari Jibril dia panggil. Nanti Jibril datang, Jibril tanya, kata Jibril kerja. Jadi sahabat Nabi Umar kata pelik kata. Dia bertanya tu tidak yang mengiyakan. Okay. Jadi bertanya bukan sebab tak tahu. Kerana bertanya dalam uji. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai kesimpulan saya nak sambung sikit lagi tadi yang kita lihat saya gagal dalam Malaysia tu. Nak sebut cita-cita nak pergi Mesir. Mana Mesir? Lepas sikit ni. Dapat result periksa SPM tu berapa lagi tak ingat. Mohon UAP dapat dalam ni. Ayo mahu apa tak ni? Kita nak pergi Mesir. Nak pergi Mesir masuk periksa gagal. Oh kata. Tapi selang hampir 4 tahun selepas tak pergi Mesir. Lagi Mesir pusat pergi Mesir. Makanya itu orang bagi aturan Allah ni. Kita nak masa tu gagal tu farah, tak pernah fail. No. Mana keinginan yang tinggi tapi fail. Farah, marah, lepas tu dapat tawaran tahun ni. Macam orang kata. Dia alhamdulillah Allah tu lepas baru kita terima. Dapat pergi Mesir. Jadi nak sebutnya kadang-kadang apa yang Allah atur tu kita jaga agama Allah tu, kita dia Allah yang atur kita. Allah yang atur kita yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi persoalan Syekhullah, siapa itu isteri Abu Talib? Betul nama dia Fatimah. Tapi benar kisah Fatimah ni itu dari sini agama. Tanda sayangnya Nabi dekat ibu akad dia ataupun isteri Abu Talib ni yang anggap sebagai ibu. Di sebelah ni ummah dia, ibu dia. Sehingga Nabi beri nama anak dia yang musuh Fatimah. Anak yang perempuan yang musuh Fatimah. Sayang yang Nabi dekat Fatimah ni, sehingga beri nama anak dia tu sayang. Musuh dia Fatimah. Dan itu menjadi satu sunnah sebenarnya. Kita pada orang yang kita kasih, kita sayang, kita beri nama untuk zuriat kita. Jadi Naim maksudnya dia dapat anak, beri nama anak Abu Bakar. Anak sayang anak ayah ni. Bapaknya. Saya orang tanya, anak lelaki saya nama Abdul Karim Kamal. Abdul Karim Kamal. Sebab apa saya sayang dekat ayah saya, ada Kamal itu. Jadi ayah saya nama Mustafa Kamal, saya Muzaifar Kamal, anak saya Abdul Karim Kamal. Jadi kita berkamal sebab kita sayang dekat ayah. Begitu juga kalau kita perhati Sayyidina Hasan dan Husain, dua dia Hasan Husain ni abang adik dan cukup rapat. Sayyidina Hasan cukup sayang dekat Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Hasan dapat anak, dia beri nama anak dia Husain. Ini jadi satu sunnah sebenarnya.
Tanda kita sayang, orang kita sayang, orang kita kasih, ya, kita beri nama supaya orang bagi apa kita beri tanda kita ingat. Jadi Fatimah ni, dia ni Nabi pun sayang, sebab jaga dia kecil. Sehingga Nabi beri nama anaknya yang paling dia sayang, yang apa? Fatimah. Satu. Yang kedua, Fatimah ni satu-satunya manusia ketika mana dia meninggal dunia, dia kubur dia di Baqi' di Madinah. Ada di Baqi' di Madinah. Abu Talib ni keluarga dia semua masuk Islam. Jadi Abu Talib dah masuk Islam. Yang isteri dia masuk Islam, anak-anak masuk Islam. Dan Fatimah satu-satunya manusia yang ketika mana Nabi kebumikan jenazah ni, Nabi turun dalam kuburnya lahat, Nabi cabut jubah dia. Nabi cabut jubah dia. Sayang dia dekat Fatimah. Cabut jubah, letak dekat jenazah Fatimah. Dan Nabi isytihad, kalau ada manusia yang selamat daripada himpitan kubur, itulah Fatimah. Mana besar jasa Fatimah, dan dia cukup besar hati dekat Nabi. Ini hebatlah Fatimah ni, orang cukup hebat. Yang Nabi cukup sayang. Jadi itu di antara yang Nabi buat lah. Dia tak ada orang lain yang cari pun tak. Mereka Fatimah ni. Nabi kita, kalau ada yang selamat, pasti Fatimah tu yang selamat. Sebab Nabi tahu apa yang berlaku di alam kubur. Sangat sakit. Nabi ni anak kesakitan yang berlaku pada ibu dia. Itulah sunnah seorang anak. Dia tak nak ibu bapa dia rasa sakit, seperti susah. Itu dia kata kasih sayang ni. Seorang anak. Tapi ulama itu kena dah kita campur semua orang. Tidak ada seorang pun selamat daripada himpitan kubur yang pertama. Lepas tu soal kubur orang salah. Tapi himpitan kubur semua kena dia. Jadi yang disebut kalau ada yang selamat, itulah Fatimah. Itulah Fatimah. Tapi selamat ada semua orang akan himpitan kubur. Okey, itu dari segi kesimpulan yang saya ambil daripada tajuk yang kita bincang. Dulu ada ingat kita buat masa ni perempuan. Dulu kita belajar. Ingat masa perempuan bila kita dah sekolah, kita tahu. Sebab pelik. Jalan dengan Nabi, pergi berdakwah jauh-jauh. Mana Nabi kau perempuan? Jangan. Lepas tu Maisyarah lah yang menghantar wakil daripada Khadijah untuk menyerang Nabi. Jadi rupanya dia lelaki. Tapi yalah, orang kita banyak masalah orang perempuan. Sebab ada tamat buka di belakang. Jadi dalam bahasa Arab tak semesti kita tamat buka di belakang perempuan. Hamzah tamat buka belakang. Tapi Hamzah itu lelaki, bukan perempuan. Tak semesti. Ajma'in ni dia apa ni, jamak muzakkar salim. Jadi wallahu a'lam bishawab.